Ada mangsa kemalangan bas membawa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang berjaya keluar sendiri, menyelamatkan diri, malah ada yang tercampak selepas kenderaan itu terbabit kemalangan dengan produk Alza di Jalan Raya Timur ke Barat JRTB berhampiran Tasik Banding Gerik awal pagi 9 Jun. Dalam kejadian 1:10 pagi itu, 15 orang yang menaiki bas membawa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dilaporkan maut. Hari ini saya turun ke lapangan untuk menziarahi 10 keluarga melalui program Peduli Madani. Daripada 10 keluarga yang kita santuni, 5 daripadanya adalah keluarga pelajar yang terkorban, termasuklah almarhumah Nurli Syahira binti Azman Muhammad, dan 5 lagi adalah keluarga pelajar yang mengalami kecederaan. Bagi setiap keluarga pelajar yang terkorban, kita salurkan bantuan berjumlah RM7,500. Manakala bagi keluarga pelajar yang cedera, setiap keluarga menerima sebanyak RM4,000. Setiap kejadian tu ada hikmah dia, dan sudah tentu sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu yang Allah kurniakan seorang anak yang istimewa, menghafaz Al-Quran, dan ketika kejadian pihak bomba yang mengeluarkan mangsa dan juga mangsa-mangsa kejadian musibah tersebut, Nurli almarhumah ni ditemui dalam keadaan mushaf Quran berada di dada, memeluk. Subhanallah. Fa in radiya falahu rida. Sekiranya bila mana kita diuji, kita reda dengan ujian Allah, Nabi kata keredaan Allah akan bersama dengan ibu dan bapa dia. Keredaan Allah tu akan bersama dengan datuk dan nenek dia.